Pelarian Rohingya kan? Bukan? Abang Rohingya kan? Abang mana? Bangladesh. Sama juga lah. Ada lesen lah? Ada lesen. Betul lah? Asal bawa lambat saja. Mana ada P? P mana? P pun tak ada. Dia ke ada lesen ni? Lesen apa ni? Malaya, big foot. Malaya, bersama kita bangkit suara. Disikamat seorang brother ni yang menggunakan nama Gosa Hua berani menahan sebuah kereta yang dipandu seorang individu dipercayai Rohingya. Bila brother ni tanya dengan adab biasa, ada lesen memandu ke tidak? Rohingya ni selam berjawab, ada lesen. Tapi bila diminta bukti, dia hanya sengih. Tak ada apa-apa yang nak ditunjukkan. Ini yang buat orang ramai geram. Lesen memandu ni bukan benda boleh sembang je bro. Di Malaysia, undang-undang jalan raya jelas. Semua pemandu mesti ada lesen sah. Tak kira pemegang status apa sekalipun. Kes macam ni jadi bukti betapa pentingnya kesedaran orang ramai pasal keselamatan jalan raya. Tindakan berani brother ini sekurang-kurangnya bagi sekenanya masyarakat pun dah lama sedar dan berani bersuara. Jangan main-main dengan undang-undang. Jangan guna alasan lisan untuk elak tanggungjawab. Jalan raya negara ini bukan tempat untuk kau buat sesuka hati. Okey ya. Saya 11 Negeri Sembilan di Masjid Sekamat. Di Balai Polis Sekamat. Okey. Ini pelarian Rohingya kan? Bukan? Abang Rohingya kan? Abang mana? Bangladesh. Sama juga lah. Ada lesen lah? Ada lesen. Betul lah? Asal bawa lambat saja. Mana ada P? P mana? P pun tak ada. Dia ke ada lesen ni? Lesen apa ni? Minta tolong lah JPJ ya. Minta tolong JPJ ya. Hapuskan kereta lama ni. Kalau kena kompan pun dia sita, dia boleh keluar balik kereta. Kan? Ni tolong Taman Jujur Sikamat. Kawasan ni kawasan Menteri Besar Negeri Sembilan duduk Sikamat. Sikamat Seremban Negeri Sembilan. Okey. Teras warga asing desak kuasa buka mata Malaysia perlu dijaga.